Korang dah sedia budak-budak? Andri! Aku tak dengar lah. Точно! Andri! Jom gerak! Hari ni kita nak buka set Lego SpongeBob ni. Dan kita akan buat tepat pukul 3 pagi. Orang kata kalau buka set Lego waktu macam ni, mungkin ada banyak benda menarik dan misteri kat dalam. Tapi yang paling penting, kita ada set Lego misteri dan tak ada siapa tahu siapa kat dalam. Dan kita hanya boleh buka bila korang dah capai 20,000 likes. Korang tengoklah set Lego apa yang kita ada ni. Set Lego SpongeBob. Ketawa dia memang berjangkit betul. Set Lego kedua, Patrick. Patrick ni kuat makan betul. Kotak Squidward. Dia ni asyik nak marah je. Set Tuan Krabs. Money. Banyaknya duit. Tuan Krabs, kongsilah dengan kami sikit. Dan ini dia, set Lego misteri tu. Korang tengoklah ada lendir apa entah kat atas dia. Jahat gila ketawa tu. Mesti ada yang tengah rancang benda tak baik ni. Tapi kita hanya boleh buka bila dah dapat 20,000 likes. Tapi aku rasa kita takkan berjaya kot. Tapi aku yakin dorang boleh buat. Kalau macam tu, cepat tekan butang like sekarang dan rantai ni akan cair. Jadi kita boleh tahu siapa yang ada dalam set Lego misteri ni. Jadi, kita nak mula dengan Apa kata kita biar dorang pilih set mana nak buka dulu? idea yang bagus. Jom, korang tulis kat ruangan komen sekarang. Set Lego mana yang patut kita buka dulu? Nanti kami baca. Komen mana yang paling banyak? Yang tu kita buka dulu. Okey, banyak gila komen suruh buka Squidward. Ada juga komen untuk Tuan Krabs. Tapi paling banyak komen pasal SpongeBob. Maksudnya, set Lego pertama yang kita akan buka ialah SpongeBob. Jom kita tengok apa ada kat dalam set Lego yang gempak ni. Kau dah sedia? Jom! Biar betul! Ini sudip emas SpongeBob lah. Guna sudip ni lah SpongeBob goreng daging burger dan buat Krabby Patty yang sedap gila tu. Tengok ni, ada benda lain lagi kat sini. Tapi ni kan bahan-bahan nak buat Krabby Patty. Tapi semuanya plastik dan tak boleh makan pun. Evgen, kau dah pakai topi pekerja Krusty Krab lah. Kau pun sama juga. Pergi buat kerja. Tu suara Tuan Krabs. Baik, Tuan Krabs. Tapi macam mana? Kita mana tahu susunan bahan-bahan dia? Tengok ni, ada benda lain lagi kat sini. Ni kan petunjuk dia. Kita boleh guna ni. Apa kata kau yang susun Krabby Patty tu dan aku tolong bagi arahan. Ambil sudip ni. Mula-mula sekali, ambil roti bawah. Lepas tu, letak daging ke atas dia. Dah. Lepas tu, daun salad. Keju, bawang dengan tomato. Selesai. Lepas tu, wajib letak sos tomato dengan mustard. Okey. Dan akhir sekali, jeruk dengan roti atas. Dah siap. Kita dah berjaya buat. Bagus, Evgen! Yang kedua ni kejap je aku boleh siapkan. Aku boleh tolong bagi arahan juga. Kacang je ni. Korang nampak tak tu? Burger mainan tadi dah bertukar jadi burger betul lah. Jom kita rasa. Jom! Sedap gila ni. Ni burger paling sedap yang aku pernah makan seumur hidup aku. Korang, kalau nak buat burger macam ni juga, ingat susunan ni tau. Dah ingat? Kalau belum, tak apa. Korang cuma perlu like dan subscribe channel ni. Dengan cara tu, korang boleh simpan video ni. Jadi bila korang nak buat Krabby Patty yang sedap ni untuk kawan-kawan atau mak ayah korang, korang cuma perlu tonton balik video ni. Mesti dorang suka punya. Jom tengok apa lagi yang ada kat dalam ni. Jom. Ni kan buih sabun. Sebiji macam yang SpongeBob dengan Patrick selalu main tu. Biar aku cuba tiup. Kita tengok jadi macam mana. Biar betul. Korang nampak tak tadi tu? Ada buih besar bentuk thumbs up lah. Aku rasa buih ni nak bagi isyarat supaya korang tekan butang like sekarang juga. Weh, bagilah aku cuba pula. Evgen, weh, kau hampir bunuh kami tahu tak? Aku bukan sengaja lah. Baik, aku tak payah tiup buih ni lagi. Jom tengok apa lagi yang ada kat sini.
Ni senapang buih gergasi lah. Gempak gila senapang ni. Jom kita test. Wow! Kita perlukan lebih banyak buih. Banyak gila buih. Nak lagi banyak buih. Tengok apa kau dah buat ni. Asyik nak lebih banyak buih je kerja kau. Tapi aku suka. Dah macam pesta buih dah. Weh, seronok gila tadi tu. Tapi sayangnya kita tak jumpa pun Lego tu sendiri. Tapi tengok apa ada kat sini. Ni kan rumah SpongeBob. Jom kita letak kat... Oh, kat sana. Andre, dah jumpa. Yeay! Kita dah jumpa Lego SpongeBob. Jom. Dah. Kita tuangkan semua ni. Okey, ni buku panduan dia. Ambil ni, kau tolong bagi arahan. Okey. Langkah pertama, ambil bahagian kuning ni dan sambungkan dengan yang coklat. Okey. Okey, jom buat. 5 minutes later. Dah siap! Korang tengoklah betapa gempaknya rupa dia. SpongeBob yang sebenar. Jom kita letak dia kat sebelah rumah dia. Aku rasa set Lego ni memang best gila dan aku nak bagi rating. Kebetulan aku ada pelekat macam ni. Pelekat poop. Biasa-biasa dengan gempak. Memandangkan aku suka set ni, aku bagi emoji yang ni. Aku pun suka gila dengan set ni. Jadi aku bagi pelekat gempak ni. Okey korang, jom kita tengok set yang seterusnya pula. Okey korang, jom kita pilih set Lego yang seterusnya. Biar betul, hebatlah korang. Tinggal 10,000 likes je lagi. Lepas tu kita boleh tahu apa yang ada dalam set Lego misteri ni. Sikit lagi korang, tinggal sikit je lagi. Kami tak boleh buat tanpa bantuan korang. Jom cepat-cepat bagi like supaya kita tahu apa kat dalam tu. Sementara kita tunggu likes tu, apa kata kita pilih set Lego seterusnya? Jom kita ambil set Lego Patrick. Patrick ni kawan baik SpongeBob. Aku rasa set Lego ni pun mesti menarik juga. Kita pun kawan baik macam SpongeBob dengan Patrick juga kan? Tapi kau kena jadi Patrick lah. Sebab aku lurus bendul ke? Kau sendiri yang cakap macam tu. Dah lah, jom kita buka. Biar betul korang. Tengok apa ni. Ni balang kaca lah. Apa benda ni buat dalam set Lego? Aku lagi pelik kenapa dia bercahaya dan apa ada kat dalam tu. Ada tanda soal dan ada lendir yang sama juga. Betul lah. Lendir dengan tanda soal yang sama macam kat set Lego misteri tadi. Mungkin ada kaitan kod. Evgen, jom cepat buka. Biar betul, banyaknya obor-obor muat dalam balang ni. Tolong jangan sengat kami, please. Korang tengok ni, obor-obor tu dah bertukar jadi mainan dan menyorok kat merata tempat dalam studio kita ni. Aku rasa kita kena kumpul dorang balik masuk dalam balang ni. Aduh, dia sengat akulah. Oh, maksudnya kita tak boleh sentuh dorang dengan tangan kosong. Jadi kita kena tangkap dorang dari jauh kot. Tengok ni. Ni kan jaring penangkap obor-obor. Ada satu lagi kat sini. Lagipun, SpongeBob dengan Patrick selalu tangkap obor-obor guna jaring macam ni. Kalau dorang boleh buat, kita pun mesti boleh punya. Okey, jom tangkap yang pertama ni dulu. Dapat pun. Masukkan sini. Okey korang selesai. Kita dah tangkap semua obor-obor tu. Tapi aku rasa macam ada lagi banyak. Kena cari lagi ni. Yeke. Aku rasa kita dah tengok berata tempat. Korang nampak tak obor-obor sekarang? Tolong selesaikan perbalaan kami. Tulis kat komen sekarang kat mana obor-obor tu berada. Kalau dia wujud lah, kan? Aku nak baca ni. Okey. Apa dorang tulis? Dorang kata ada obor-obor kat belakang kita. Atas kotak tu. Cepat. Tu dia. Tangkap dia. Dapat.
Dapat. Okey, yang terakhir. Cepat sikit. Hati-hati. Selesai. Sekarang barulah semua obor-obor dah dikumpul. Tengok, balang tu bercahaya balik. Korang nampak tak tu? Obor-obor tu dah bertukar jadi jelly. Harap-harap rasa dia sedap sangat. Jomlah kita rasa cepat. Tak kena karen pun. Nah. Ada buah-buahan kat dalam ni. Sedap gila korang. Betul lah, memang sedap dan menyelerakan. Bertuah betul kita. Kita dapat balang berisi jeli obor-obor. Tak sia-sia kita tangkap semua obor-obor tu. Wah, kenyang juga kita. Jom tengok apa lagi yang ada. Ni apa benda pula ni? Oh, ni kan seluar pendek Patrick sendiri. Biar betul besarnya seluar ni. Tapi Patrick pakai apa sekarang? Entahlah, dan sejujurnya aku tak nak tahu pun. Tapi aku teringin nak bandingkan saiz aku dengan saiz Patrick. Biar aku cuba pakai. Biar betul besarnya seluar ni boleh muat 2 orang saiz aku kat dalam ni. Apa dah jadi dengan aku ni? Aku dah bertukar jadi Patrick ke? Aku nak kena buat apa ni? Ni semua sebab seluar tu. Tanggalkan cepat. Aku tak boleh nak capai lah. Aku ingatkan aku akan jadi tapak Sulaiman Patrick selamanya. Lebih baik buang seluar tu jauh-jauh. Jom kita tengok apa lagi yang ada kat sini. Opa, ni replika cardboard Patrick. Oh, tengok ni. Ada cat juga kat sini. Macam-macam warna. Dan ada semua warna yang ada pada Patrick. Tengok ni. Hitam untuk anak mata, kening dengan mulut dia. Merah jambu untuk seluruh badan Patrick. Hijau dengan ungu untuk seluar pendek dia. Putih untuk mata. Tapi merah ni untuk apa? Tengoklah, dia kan ada lidah. Lidah warna apa? Warnalah merah. Oh, jadi cat ni memang khas untuk Patrick. Jom kita cat dia. Sebab warna cardboard ni langsung tak sesuai dengan Patrick. Jom. Wah, cantiknya warna cat ni berkilat-kilat. Wah, korang tengoklah ni. Nampak macam betul-betul hidup. Kan aku dah kata, cat ni memang khas untuk dia. Kita tinggalkan dia kat sini dulu. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam set ni. Okey. Ni apa? Batu ke? Ni bukan sebarang batu. Ni rumah Patrick sendiri. Betul juga. Dia kan tinggal bawah batu macam ni. Kita kena letak batu ni sebelah rumah SpongeBob sekarang juga. Ni pun ada set Lego dengan manual dia. Jom kita pasang cepat. Okey, bagi manual tu, aku tolong tunjukkan. Okey, ambil bahagian hijau ni, sambungkan dengan bahagian biru. Aha. Lepas tu, ambil bahagian ungu ni, pasangkan pada bahagian hitam. 1 hour later. Korang penat juga nak siapkan. Tapi akhirnya kita dapat replika Patrick yang sebenar. Jom kita letak dia kat rumah batu dia. Jom! Okey. Set Lego Patrick ni memang best. Patrick pun kelakar orangnya. Lagipun kat dalam ada banyak benda menarik. Jadi aku bagi set Lego ni emoji budak sempoi. Set ni memang best. Kita pun dapat makan jelly sedap. Aku pun bagi emoji sempoi juga. Sekarang korang, jom kita tengok set Lego yang seterusnya. Korang, kita ada 3 lagi set Lego. Set Lego Squidward, set Lego Tuan Krabs dengan set Lego Misteri. Aku macam tak percaya korang. Tinggal 5,000 tanda suka je lagi. Lepas tu rantai ni akan hilang dan kita akan tahu apa set Lego Misteri ni. Korang takkan dapat kumpul tanda suka tu dan takkan tahu set Lego siapa ni. Wah, korang cepat tekan butang suka. Jom kita buktikan kat suara tu yang kita boleh dapatkan 5,000 tanda suka. Sementara tu, jom kita tengok set Lego Squidward dulu.
Squidward ni watak paling muram dan suka merumut dalam dunia SpongeBob. Tapi, dia pun kelakar juga sebenarnya. Jom tengok apa kat dalam. Wah, korang tengoklah ni. Ni clarinet Squidward yang betul. Yang dia guna untuk belajar main muzik. Okey, aku pun nak cubalah. Okey. Syabas, hebat, memang terbaik. Bagus sangat. Terima kasih banyak-banyak atas muzik yang sangat indah ni. Terima kasih kawan-kawan. Korang memang penonton yang terbaik. Bagi aku pula, aku rasa tak susah sangat pun. Bawa dia turun dari pentas. Tinggallah. Aku dah berhenti main pun. Dah, kau memang kena banyak belajar lagi. Tapi takkanlah teruk sangat. Mestilah tak teruk. Tapi, tersangatlah dahsyat. Alah, tak apalah. Janganlah sedih. Semua benda perlukan masa. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam kotak ni. Macam mana dorang sumbat benda ni dalam kotak ni? Biar betul korang. Tengok ni. Ni kan lukisan mengikut nombor. Afgan, tolong aku warnakan lukisan ni. Yalah. Kat sini ada cat dengan berus sekali. Dan untuk nampak lagi lengkap, pakai topi beret dengan selendang ni. Aku dah sedia nak melukis. Jom kita mula. Dah siap korang? Korang, kami dah sedia nak tunjukkan hasil seni yang sebenar. Korang dah sedia? 3, 2, 1, tunjukkan! Memang luar biasa. Lukisan ni nampak sangat menarik dan sangat gempak. Ya, memang gempak lukisan ni. Tapi Squidward ni nampaknya bangga diri sangat sampai ada lukisan macam ni dalam set dia. Tapi hasil dia memang gempak sangat. Kita boleh letak benda ni kat sini. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam set ni. Oh, tengok ni. Ada topeng apa entah kat sini. Ni kan topeng Squidward versi tampan. Afgan, cubalah pakai. Okey, tanggalkanlah. Nampak kelakar sangat. Oh, muka asal aku dah balik. Tapi aku rasa aku nampak gempak tadi. Ya, memang gempak. Tapi menakutkan sangat. Lebih baik kita tengok apa lagi yang ada dalam set Lego ni. Korang, tengok ni. Ni kan rumah Squidward yang betul. Jom kita letak atas rak. Hah, ni pun ada set Lego dia. Tapi mana bahagian-bahagian dia? Ni dia. Tengok ni. Dia dah siap pasang pun. Memanglah gempak. Tapi aku rasa pasang Lego sendiri lagi seronok. Tapi tak apalah. Matlamat kita hari ni nak tengok semua set dari dunia SpongeBob. Dan kita akan letak Squidward balik kat rumah dia. Jadi korang, jom kita bagi penilaian untuk set Lego Squidward ni. Walaupun nampak menarik, tapi aku rasa Squidward ni bangga diri sangat. Korang tengoklah lukisan ni. Jadi aku bagi dia emoji biasa-biasa je. Aku pun suka set ni. Tapi disebabkan Squidward, aku kena gelak siap kena baling sampah lagi. Aku pun bagi dia biasa-biasa je. Sekarang jom kita tengok set Lego yang seterusnya. Jadi korang, kita ada... jap. Mana set Lego misteri tu? Entahlah, aku tak usik apa-apa pun. Hah, tu dia kat situ. Korang tengok ni. Set Lego ni sendiri tak nak korang buka dia. Dia nak lari. Lagipun tinggal 1000 lagi. Dan dia boleh terlepas kalau korang tak tolong. Cepat tekan butang like. Dan kita akan tahu apa ada dalam set Lego misteri ni. Kita orang pasti akan dapatkan kau. Tapi buat masa ni, jom kita buka set Lego Mr. Krabs dulu. Wah, korang! Kita kaya! Ada duit lah! Tapi ni bukan duit betul.
betul. Ni duit bikini bottom. Alah, betul juga. Baru je nak seronok tadi. Duit macam ni tak laku kat mana-mana pun. Kat bikini bottom je boleh. Jom tengok apa lagi yang ada. Apa ni? T-shirt putih biasa je. Macam tak pernah nampak pula Mr. Krabs pakai t-shirt putih. Oh, yang ni pula apa? Ni pelekat haba. Pelekat khas yang akan melekat pada t-shirt bila dipanaskan. Jom kita tampal. Jom. Panasnya. Dah boleh mula. Okey, macam. Jom tengok apa hasilnya. Korang, tengoklah hasilnya. Nampak macam gambar ni memang dah ada kat situ dari awal. Jom, aku nak cuba pakai. Macam. Gempak kan? Terbaik. Memang gempak gila pelekat haba ni. Boleh ambil mana-mana watak kegemaran, lepas tu tampal kat t-shirt sendiri. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam set Lego ni. Ni kan resipi rahsia Mr. Krabs yang dia simpan dalam peti besi tu. Kat botol ni ada lendir yang sama macam kat set misteri tu. Ada kaitan lagi. Maksudnya, set misteri tu ada kaitan dengan resipi rahsia ke? Banyak sangatlah rahsia. Jom cepat kita tengok resipi rahsia Krabby Patty ni. Aku dah tak sabar nak baca. Korang, ni memang formula rahsia betul. Tapi sayangnya, satu apa pun tak faham. Macam susunan huruf rawak je. Macam manalah Mr. Krabs boleh simpan benda ni? Entah-entah ni kod rahsia yang Mr. Krabs cipta khas supaya tak ada sesiapa boleh curi formula rahsia dia. Bernas juga idea tu. Sebab Mr. Krabs tu bijak. Dia takkan tinggalkan formula rahsia macam tu je dalam set Lego. Tapi untuk langkah keselamatan, jom kita letak formula rahsia ni kat tempat yang senang nampak. Kat belah sana ke? Patrick, tolong jagakan. Tengok ni! Ni kan restoran Krusty Krab. Mana Legonya? Kat sini rupanya. Dah siap pasang dah. Ni Mr. Krabs. Tengoklah gempak gila rupa dia. Jom kita letak sekali dengan yang lain. Jom gerak. Aku memang suka gila set Lego Mr. Krabs ni. Siap jumpa duit lagi. Walaupun tak laku kat dunia kita, tapi tetap best gila dan set ni layak dapat emoji gempak. Tapi bagi aku, set ni tak sebest set sebelum ni. Jadi aku bagi dia biasa-biasa je. Okey korang, jom kita beralih ke set Lego terakhir yang super misteri ni. Harapnya korang dah cukupkan like. Korang, kita dah nak dapat buka set Lego misteri ni. Tinggal 10 like je lagi. Tekan butang like sekarang juga dan korang akan tengok jumlah like tu berkurang. Korang nampak tak? Ada yang dah tekan like. Sekarang tinggal 9 je lagi. Jom pakat tekan like ramai-ramai dan kita akan buka set Lego ni. Dah tak sabar nak tengok sekali dengan korang. Yeay, korang memang terbaik. Berkat usaha korang, berkat like daripada korang, akhirnya kita dapat pegang set Lego ni. Kita orang memang percayakan korang dan korang tak mengecewakan. Dan sekarang kita dah tahu set Lego misteri ni ialah Plankton. Plankton ni memang licik dan jahat, tapi dia kecil sangat. Aku rasa semuanya akan selamat hari ni. Jom kita buka set Lego ni. Apa benda ni? Jus rumpai laut. Betul juga! Plankton kan ada jual jus ni kat cam bucket dia. Tengok ni, aku ada jumpa cawan bentuk plankton. Cepatlah tuang, tak sabar nak rasa. Korang, tengok ni. Mulut plankton ni nampak macam Evgen tengah gelak. Pengotornya rasa macam minum rumpai laut betul. Teruk sangat ke rasa dia? Meh, aku nak rasa sikit. Teruknya rasa. Baik minum jus apple atau jus oren.
Sambil-sambil tulis kat ruang komen jus apa yang korang suka. Teringin juga nak tahu. Korang, ada benda lain lagi lah kat sini. Ni makanan plankton yang nama dia cham. Dan bau dia busuk gila. Aku dah rasa takut nak cuba benda ni. Kalau rumpai laut tadi pun rasa macam tu. Aku tak tahu apa akan jadi bila makan cham ni. Tak cuba, tak tahu. Jomlah. Satu, dua. Gila teruknya rasa. Memang meloyakan. Patutlah tak ada orang datang makan kat restoran plankton. Sebab benda ni memang tak boleh ditelan langsung. Krusty Krab lagi sedap. Korang, ni dia patung Lego plankton. Rasa macam ni saiz sebenar dia. Jom kita letak dia. Kat sini. Tengok ni, ada restoran plankton, cham bucket sekali. Sebiji macam dalam kartun tu. Orang panggil juga baldi sampah. Okey, jom kita letak dia dekat dengan plankton. Kejap. Mana dia pergi? Dia dah lari rasanya. Korang tengok ni. Ni tapak kaki dia dan dia menghala ke... mana botol formula rahsia tadi? Patrick, kan aku dah suruh tengok kan? Dia dah curi formula rahsia tu. Jom kita jejak dia ikut tapak kaki ni. Jom kita cari plankton tu. Tapak kaki ni menghala ke bawah kotak. Okey korang, jom turun bawah. Bawah lagi. Dia ada dekat-dekat sini. Aku dapat rasa. SpongeBob, janganlah menyemak kat sini. Kita orang tengah ada misi penting ni. Tengok, dia turun bawah. Tengok, ada komponen Lego. Rasa macam komponen dia ni. Ada satu lagi kat sini. Dia memang ada dekat-dekat sini. Okey, jom jalan lagi. Okey korang, dia macam pergi belah sini. Atau belah sini. Tapi aku rasa dia pergi belah sini. Atau belah sini terus. Korang, kita dah hilang jejak. Tapak kaki hijau dia dah bercampur with rumput hijau ni. Macam mana sekarang? Korang, ada nampak dia tak? Tolong kita orang cari resipi rahsia tu. Tolonglah, kita kena tangkap dia. Korang kalau nampak plankton, tulis kat ruangan komen sekarang juga. Kita orang tengah baca ni. Kita orang memang perlukan bantuan korang sangat-sangat. Dia dah curi formula rahsia tu. Kita kena tolong Krusty Krab. Okey, cepat tulis korang. Kita orang tengah baca ni. Kat mana kau Tengok tu. Tengok tu. Plankton menyorok dalam pasu bunga kat belakang kita. Biar betul. Tu dia. Tangkap plankton tu. Biar aku ambil formula ni. Nakal betul kau ni Korang terima kasih banyak-banyak. Berkat bantuan korang, kita dapat tangkap plankton dan dapatkan balik formula rahsia tu. Korang jom kita bagi rating untuk set Lego plankton ni. Dan dia ni kita masukkan dalam sangkar supaya tak buat hal lagi. Jom gerak. Plankton dah kena kurung. Lepas ni dia takkan dapat susahkan sesiapa lagi. Jadi korang jom kita bagi rating untuk set Lego plankton ni. Makanan dia teruk gila, air dia pun teruk gila. Lepas tu dia melarikan diri dan siap cuba nak curi formula rahsia Tuan Krabs lagi. Aku bagi dia rating najis. Setuju. Plankton ni dalam set Lego pun bawa masalah je. Aku bagi dia emoji najis. Jadi korang, kesimpulannya kat sini, set Lego yang paling best adalah SpongeBob dan Patrick. Dan set yang paling teruk adalah plankton. Tulis kat ruangan komen kalau korang setuju dengan kita orang atau kalau ada set lain yang korang jauh lebih suka. Terima kasih banyak korang sebab menonton. Sementara tu korang tengoklah video yang keluar kat skrin korang ni. Atau korang suka. Tu ada cabaran yang gila-gila. Kita orang hampir mati kat situ. Okey, kita orang bawa plankton ni pergi jauh-jauh supaya dia tak buat hal lagi.